Saya ada kawan sangat buruk sikap, kotor pemalas, marah suami anak dan langsung tak boleh nak nasihat. Kami pernah berjemaah nasihat dia, kini dia jauhi kami. Kami kadang tu ada termengumpat hadir, macam mana kami nak minta maaf? Sebab kami takut dia seorang yang sangat agresif. Baik, seorang perempuan dia kata, pemalas, pengotor, marah ke bini, marah ke suami, marah ke anak dan tak boleh nasihat. Jadi termengumpat ke dia. Termengumpat, kita mengumpat jugalah. Dia begini, boleh kita nak mengumpat tapi ada tujuan baik. Contoh, kita jumpa seorang yang boleh menasihati dia, kita cerita keburukan dia supaya orang ni pergi marah dia, jadikan jadi berubah. Kalau gitu boleh. Tapi kalau cerita saja nak suka-suka, itulah yang dikatakan haram. Okey. Jadi kalau mu takut nak pergi, kata Imam Ghazali, sampaikan permohonan maaf kamu itu dengan risalah. Kalau ni enggak, WSP WhatsApp. Faham tak ke? Assalamualaikum, minta maaf termengumpat mu petang marai. Faham tak ke? Gitu. Nampak? Tak boleh jadi balok. Soalan seterusnya,